Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara rasminya inilah dia episod pertama podcast kami, saya dan juga Ana, isteri saya. Selepas kita berbincang, selepas kita fikir-fikirkan dan minta pandangan daripada anda semua, selepas podcast yang pertama tu, dia bukanlah official tetapi saya saja je buat. Alhamdulillah, sambutan yang sangat baik daripada anda semua dan kita minta satu nama podcast. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan cadangan dan buah fikiran. Selepas kita fikirkan, inilah dia nama podcast kami. Support Syahrul Ana Podcast. Yeah. Nervous. Jangan nervous. Okay. Minta maaf. Isi saya nervous sebab kali pertama dia sebagai pengacara podcast. Daripada suri rumah kan jauh tu. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun you simpan, tiba-tiba keluar. Ini ke? Lepas tu keluar barang tu kan. Inilah dia jadinya. Okey, dan tahniah kepada anda yang telah memenangi merchandise daripada kami, 10 helai baju tu kepada keluar pemenang. Ada sign saya dan juga Umar Yang tak seberapa tu. Terima kasih lagi sekali. Dan kita dah berbincang tentang podcast yang kita buat ini. Podcast kita ke arah kekeluargaan dan juga kehidupan sayang. Kita akan banyak berbincang pasal perkara tersebut. Dan tetamu yang kita akan jemput, janganlah expect kita akan panggil yang nama-nama besar. Betul. Kan? Sebab kita dekat Keluang je kan. Kita rekod dekat Keluang kan, sebuah pekan kecil di tengah-tengah bandar, di tengah-tengah negeri Johor ni. Kalaulah ada kawan-kawan selebriti datang sini sudi untuk bersama, sudilah. Sebab ada yang bagi cadangan, jemputlah kawan-kawan artis yang berpasangan tu datang kan. InsyaAllah kita akan cuba kalau diorang ke Keluang. Kan, untuk yang episod pertama ni kita tak adalah tetamu jemputan yang gah sangat ya. Tapi dia gah di pandangan mata kita ya. Kerana dia adalah salah satunya orang Keluang yang jadi artis. Bukan you juga. Tak, saya jadi artis tapi dalam industri komedi. Dia orang pertama. Yes. Kenapa kita sebab masa tu I masa kerja kat bandar, I pergi beli makanan dekat, kalau ingat Cemerlang Cafe, ada flyers. Undilah ni. Yes. Ni ada ni. Lepas tu cakap, program apa ni? Raja Lawak. Rupanya I pun masa Raja Lawak. Ini bukan budak Raja Lawak. Okey, kenapa kita panggil jemputan di kalangan orang rapat dengan kita untuk episod pertama ni? Kerana kita dah minta kepada anda semua netizen untuk bagi cadangan soalan. Takkan kita nak bacakan soalan untuk diri kita sendiri. Dia macam syok sendiri. Syok sendiri lah kan. Ini adalah episod ice breaking. Jadi kita minta lah sahabat kita ni untuk bacakan soalan daripada anda semua yang telah memberikan kami soalan. Tak lain tak bukan, kita tampilkan artis ataupun tetamu jemputan yang akan membacakan soalan. Amran Maisa ataupun Am Ketampi. Yeay. Terima kasih Ana Syahrul support podcast Ana Syahrul podcast kerana menjemput aku pada malam ni Rol untuk membacakan soalan-soalan. Sebenarnya kau daripada mana? Aku daripada Batu Pahat. Kenapa? Tadi aku pergi melawat saudara accident. Dah sampai kat sana tadi. Lepas tu kau call kata malam ni ada podcast. Aku berdesuk balik. Wow. Dah lah tak bayar berdesuk balik pula tu. Mana kita cek orang macam ni? Betul lah. Ada tak lebih-lebih kawan-kawan kau? Yang mana tak bayar ke? Sebab kita podcast ni bajet. Sebab dia jemput aku pun tak bayar. Aku tak kisah Rol Ana, bajet aku tak kisah. Tapi kalau kau tengok pun kita apa yang ada je yang tengok ada lambang sponsor. Ada lambang sponsor ada. Ini kalau anak kita orang yang first dah besar ni, kita jemput datang. Aku tak kisah Rol. Aku tak kisah kau bayar tak kisah. Tapi aku nak bukannya apa, aku tak sabar sebab baru-baru ni korang trending dengan Ana punya gelak. Ya Allah, lepas tu orang serang ni, bila lagi nak keluar podcast korang. Jadi apa salahnya aku tumpang twist sikit untuk baca soalan ni. Jadi kalau ada benefit lah ni. Kalau ada soalan dalam buku sejarah 20 tahun akan datang, siapakah tetamu episod pertama podcast support Am Ketampi? Bagi tahu anak-anak, bagi tahu. Tapi sentiasa ada dengan you. Sebab kita ada satu sejarah yang panjang yang. Sebab dia artis pertama masuk Raja Lawak dan you macam minat kan? Minat masuk Raja Lawak. I carilah
orang yang boleh berguru. Faham. Dia lah yang terima I datang. Dan kita ada ziarah yang panjang kan, berapa lama lepas tu. Terima kasih terima kasih datang. Aku pun terima kasih juga dengan Syarul. Okey, sebenarnya kau jemput aku untuk baca soalan. Siap. Tapi aku nak beritahu kau, sebenarnya bukan soalan yang aku baca untuk 6 soalan yang aku kena baca pada malam ni. Aku kena bagi tahu kau orang. Tapi untuk pengetahuan kau, sebenarnya lebih kurang 200 lebih soalan yang suruh tanya. Jadi aku ambil kalau 200 lebih ni sampai pening roll. Raya haji. Pening. Lain kali lah kita baca kepada orang. Soalan yang paling trending lah yang dia nak tanyakan kepada kami kan. Manakah ni ialah baru-baru kan. Silakan. Aku pun tak nak buang masa kau. Okey, ni soalan yang pertama yang aku dah tengok ni. Okey. Diorang nak tanya, diorang nak tahu kan. Setiap pasangan mesti ada cerita dia di awal tu. Okey? Jadi macam mana pertemuan ni? Detik pertemuan awal engkau dengan Ana. Ni soalan dia. Okey, cerita. Mudah aku buat kerja kan? Betul-betul lah. Okey, cerita. Baiklah, aku cerita lah. Okey. Ni kali pertama aku nampak dia sewaktu tu aku lupa lah nak pergi mana. Tapi aku memandu kereta arwah bapa aku tu. Kereta Protosaga lama tu. Aku ingat warna hijau askar tu. Aku bawa sampai dekat Balai Polis Keluang tu, naik bukit sampai dekat depan tu ada quarters JKR kalau tak silap. Ada quarters lah, quarters kerajaan belah kiri tu. Belah kanan sekolah aku, sekolah STK. Aku ternampak ada seorang wanita berbaju kebaya warna coklat, rambut free hair, Chinese look lah. Dia punya menutupi sebelah mata dia tu. Sambil, kau tahu bila nak minta jalan kan dia tengok. Betul-betul lah. Saya tak segedik macam tu. Bukanlah. Aku exaggerate lah. Bukanlah macam gini. Tapi dia macam nak melintas jalan lah kan. Tapi pandangan pertama tu penting kalau you. Tak adalah. Minta lah tengok lah. Biasa je lah tengok lah. Nampak dia lintas. Nampak lah. Aku daripada cun gila awak ni kan. Aku bayangkan kebaya, rambut free hair dengan angin. Angin macam model iklan shampoo. Dia tengok aku pun lalu dia melintas daripada dekat cermin tepi aku tengok sampai dah kepala aku macam nak teling tengok perempuan tu. Memang macam drama sudah masa lalu. Tu kat video you lagu keluar kan, siapa-siapa itu. tapi you merasa tak ada orang pandang macam tu? Ya. Tapi macam kita tak tahu siapa. So macam Mamat ni kan, pandang sampai ni kan. Sebelum ni orang tengok taklah macam si Syarul ni tengok. Dia tengok je lah. Tapi sebab dia tengah buat kereta ni, kau pandang je, kau ni apa hal buat kereta macam tu lah. Itu kali pertama aku nampak dia. Lepas tu kali kedua yang aku nampak dia, aku nak ke jalan pasar. Waktu jalan pasar, daripada traffic light pasar tu, aku corner ke pasar, aku nampak ada satu motor lama lah. Motor lama berhenti motor lama tu, ada orang tengah bawa. Yang kat belakang dia tu menarik perhatian aku. Perempuan yang sama, pakai baju kerja, tapi yang rare tu, helmet dia pakai tu tak ada span. Serius lah. Apollo Tapi tak ada Apollo lama tu. Betul. Tak ada span helmet tu. Memang termasuk lah. Kuluk tu. Tapi aku ini awak yang baju kebaya tu. Nampak aku punya ingatan tu. Aku tengok kan. Tapi lain. Ini pakai dengan helmet tu aku. Lepas tu persepsi aku berubah. Mula aku nampak yang awet lawa tu, aku fikir maintenance dia mesti perempuan ni tinggi. Tapi bila kali kedua aku tengok, persepsi aku berubah. Aku tengok, ini modal 7E pun cukup. Tak, orang susah. Bukanlah orang susah pun. Kita hidup tak berapa senang. Tak adalah masa aku berubah persepsi macam, yelah. Bawa dia shopping 7-Eleven tu. Dah suka dah. Mesti dia dah suka. Tak kisah. Tak kisah lah kan. Rupanya maksudnya keadaan dia tak kisah tu tak kisah lah. Betul, tak kisah kan. Kita kena bijak. Kau nak jalan kaki ke, pergi kerja ke, kau nampak cantik lepas tu ni, ataupun kau pergi kerja sampai settle. Aku tengok ini memang perempuan yang sempoi lah. Sempoi lah. Nampak sempoi. Sempoi lah. Kau bayangkan, kau mula kau nampak dia kebaya tu. Lepas tu tak kalau helmet biasa tak apa. Helmet lah yang span tak ada apa bayar. Ya, itu helmet kalau kau letak dekat motor tak ada siapa nak ambil. Ya Allah. Percaya. Kenapa nak susahkan diri buka apa tu orang panggil apa? Buka ni si motor. Lepas tu sanggup kat ini buka letak siapa nak ambil. Tak ada siapa nak ambil.
Settle kerja kau. Tapi betul Ana ni jarang memang rare barang rare. Senang cerita maintenance tak banyak. Helmet kalau helmet macam lepas tu aku dalam hati kalau aku tengok helmet macam tu, aku tiba-tiba aku sedih. Aku cakap anda dalam hati aku lah, kalau lah aku dapat ubah nasib perempuan ni, maksudnya aku dapat ubah nasib rakyat daerah Keluang ni. Dia dapat ubah aku. Dia dapat ubah semua. Lepas tu sekarang dia bangga lah. Dia dapat ubah dah macam ni. Demi rakyat. Tak perlu lagi Demi rakyat. Tak perlu lagi. Aku akan bersama wanita ini berjuang bersama-sama tingkatkan ekonomi. Dan aku sampailah aku tengok yang best tu dia ada logo company yang dia kerja tu. Masa tu kau dah nampak? Aku dah nampak lah baju tu kan. Lepas tu dia datang. Jadi aku datang kan. Kau dah tahu kat mana lah ni? Ya, aku dah tahu lah kat mana kan. Sebuah syarikat telekomunikasi. Kerja kedai handphone? Dia bukan kedai. Dia adalah apa ni? Bil. Bayar bil. Okay. Jadi kat situ aku cakap, wah, kebetulan aku pun gunakan line yang sama dengan syarikat tu. Aku pun pergi. Memang nak try lah. Memang nak try lah. Ini masalah kan. Dah tahu tempat kerja. Ya, Abang Romeo sudah mari. Sudah mark itu orang. Bila kita sudah mark, kita tahulah macam mana kita nak buat. Betul lah. Jadi kita susun strategi. Bayar bil lah kan. Padahal bil lambat. Bayar kita boleh bayar kat mana-mana kan. Tapi sebab dia pakai uniform tu, aku pun datang. Habis masa tu kau datang dengan ada pakai baju biasa dulu. Baju biasa. Aku pun datang. Saya nak bayar bil kan. You I nampak you lah. I nampak you dekat mana? You naik motor kan. Lepas tu I nampak you pakai baju kebaya. Walaupun I dengan yang you pancing 7E je kan macam orang kampung. Tapi up to date. Ayu. Style. Tapi masa dia kerja tu Rol, kau mesti dah memang lepas tu aku pun pergi. Lepas tu aku pun bayar bil apa semua. Dan aku minta bayar bil, dia minta nombor telefon. Minta nombor telefon. Okay. Itu first mana kau nak terus berhubung lah. Tapi next time tak bagi. Lepas tu dia minta lagi. Ana tak bagi? Tak bagi. Yelah kau siapa sih? Macam tu. Okay. Bermakna yang first tu yang mana tak bagi? Tak bagi. Dia hari yang sama juga dia minta. Lepas tu dia cakap tak apalah, awak bagi nombor awak, nanti saya call awak. Kan nanti saya call. Lepas tu tak apalah, you bagilah nombor. Tak apalah. Ada nak juga. So sebab dia tahu kalau kita ambil nombor dia memang takkan call. So lepas tu dah hati Muhammad ni aduhai. Belakang ada customer nak bayar. Betul. Lepas tu kau tak nak lagi. Dia nak juga tapi belakang nak bayar, ada bos. Lepas tu bagilah. Bagi. Bagi. Okay. Lepas tu dia mesej. Dah mesej. Dah sapan dah. Lepas tu ada satu hari satu hari tak kerja. Saya tak sihat tak kerja. Tahu dia cakap apa? Jomlah cek. Kita pergi cek kat mana? Alamak. Batu Pahat, swasta. Orang miskin ni selalu cek kat kerajaan. Saya cakap susah nak nafas. Mana Syarul terus bawa pergi Batu Pahat. Batu Pahat swasta. Mahal. Maintenance. Orang yang bukanlah miskin, tapi kita hidup tak berapa senang sangat. Adik-beradik 8 orang. So kita rasa macam Muhammad ni nak bagi swasta biar betul. Padahal kat sini boleh je lah. Kat sini belum ada ni lagi swasta. Dia sanggup Batu Pahat. So dia punya very caring apa semua. Betul kan? Nampak caring tu sungguh. Kita risau babe. Rakyat Keluang. Rakyat tapi yang sakit. Baik naik. Tapi macam saya cakap lah, dia baik tapi baik-baik. Dan baik ada makna. Jadi kita lah kena baik-baik. Jadi aku bawa dia pergi Batu Pahat kan. Dia kata apa ni, sesak nafas. Sesak nafas kan. Scan S-Lip. That's time mahal lah. Aku tak kisah. Aku tak kisah. Demi rakyat yang aku sayangi, kita kena bantu rakyat ni, aku cakap. Lepas tu aku cakap dia, mungkin sesak nafas tu mungkin sebab nama aku ada banyak kat hati dia tu. Kita tak kira. Mungkin sebab itulah dia punya sesak nafas tu datang. Jadi sanggup. Itu langkah pertama. Tapi Ana dah masa tu dah memang nampak hati Ana mesti take care siut dia ni. Tak. Masih tu lagi. Tapi adalah ruang sikit. Adalah ruang. Tapi macam lepas tu aku cakap takkanlah ini aku ke depan sikit kita letakkan effort yang lebih lagi sikit.
Itu bos sikit. Itu bos sikit. Bos sikit. Perempuan suka kejutan. Ada kejutan? Ada kejutan. Apa Rul? Apa kejutan tu? Kita bagi dia bunga, kita bagi dia coklat. Tak tahu siapa yang bagi. Tiba-tiba sampai. Maya. Senyap-senyap. Senyap sampai. Tapi masa tu Ana, masa tu okey, dapat bunga, dapat coklat. Adakah ini siapa yang bagi? Normal perempuan dapat bunga kat tempat kerja, sukalah. Tahu tak sukanya. Lepas tu kita rasa macam dengan kawan sekerja kan, aku dapat bunga. Kan kita rasa happy lah saudara, tapi kita tak tahu siapa yang bagi apa semua kan. Tapi boleh tahu tak berapa kali Syahrul hantar bunga? Masa nak kenal tu sekali lah. Lepas tu dapat, lepas tu dia call. Kita tak tahu dia yang bagi ke apa kan. So dia tanyalah. Dia tanya. So bila dia tanya tu macam mesti dah tanya. So dah tahu dah you bagi ke ni. Lepas tu Ana cakap lah, bagi bunga bukan boleh makan. Besok pizza sampai. Alamak, pizza. Minta dapat. Kita kena alert sebab tu. Kebajikan macam, sebab dia dah tahu dia nak jadi maybe politik kan. Jadi daripada awal dia dah jaga kebajikan orang Keluang tu. Betul lah. Okey, tu yang bermula. Dia sikit-sikit apa semua. Dan kita pun keluar kita dah start dah. Pergilah dating lah orang kata kan, dating. Tapi kita tak declare. Sampai satu tahap ada juga lelaki lain nak kenal dia. Nak try. Dia nak try. Dia kata ada orang, ada budak lelaki ni nak kenal. Dia nak ajak jumpa dekat satu kedai kopi. Tak apa, I hantar you pergi jumpa lelaki. Kau hantar? Aku hantar babe. Ini law ataupun cara kalau kita nak usah. I nampak macam perempuan murahan. Keluar kau. Ada lelaki nak hantar. Bukan. Lepas tu ada lepak dengan lelaki tu, you ada lelaki nak jumpa I ni. Dia hantar. Sebenarnya dia nak tunjuk dia jujur sebenarnya. Bukanlah perempuan. Bukan perempuan murah. Tapi kau nak nampak kan. Aku terhina. Siap dia hantar. Aku terhina. Tapi rasa maksud aku rasa maksud Syahrul tu sebenarnya dia nak tunjuk. Dia tunjuk. Dia tak kisah. Tapi lah mati dia tu. Dia tunjuk. Aku nampak terhina kat situ. Bukan ni. Ini contoh bagi tahu kepada orang semua, kalau kita sukakan satu perempuan tu, jangan terlampau jangan gongkong. Tapi dalam hati kau tu sebenarnya, dalam hati kau terbakar. Memang terbakar. Aku terbakar. Aku memang suka kat dia. Atau jadi ngendap dia jauh je lah, sepotong dia jauh. Tak, maksud dia bagi tahu wah lelaki ni nak berkenalan dengan dia. Dan apa semua. Dan masa aku keluar dengan dia tu, aku sendiri cakap dengan dia, kalau lelaki tu apa ni, nak ajak berjumpa ke dating, bukanlah berjumpa berdua-duanya, tapi dekat kedai kopi. Aku cakap okey lah, tak apa, saya hantar lah. Tu nak menunjukkan kita ni suka kat lelaki tu, tapi kita gentle kan, bersaing secara sihat. Kalau dia ada banyak pilihan apa semua, itu saya cakap lah, lepas you dah hantar I duduk lepak, lepas tu dah habis lepak dengan lelaki tu, you I ada lelaki nak jumpa you. adalah itu bawa aku rasa macam apa aja banyak pula lelaki kau tu. Lepas tu you call I balik, you kat ni I nak ambil you, tak I dah balik, siapa hantar? Tak adalah kita kajilah, bukanlah banyak sangat lelaki yang tak adalah. That's time macam I tak ada sesiapa lagi, tapi adalah kawan. So bila kita ada kawan tu, kita memilih lah. Anda dah tengok lah mana yang okey, yang better, yang baik, yang apa semua. Macam tu lah. Betul. So sebab bila kita tak ada siapa, kita ada kawan nak kenal apa semua kan. So bila kita dah kenal, kita dah tahu ni macam ni, barulah kita buat pilihan. Dan sebab perempuan kena buat pilihan. Betul. Sebab perkahwinan ni bukan mudah. So dia kena, perempuan kena memilih. Orang cakap perempuan materialistik lah, apalah, mata duitan lah, apalah. Kena, betul. Sebab zaman sekarang you tak pergi kedai nak beli pakai cinta. Kena ada duit, kena ada kasih sayang, semua tu kena ada. Sebab kalau lah dia ni pun tak berapa senang ke apa, tapi dia rajin kerja, pandai cek duit, okey. Sebab sekarang ni everything is duit. Betul, nak kena ni. Tapi bukanlah bila kita perempuan cakap pasal duit, orang akan cakap kita, dia ni mata duitan. No, you memang kena pilih. Sebab bila perempuan berkahwin dengan lelaki yang salah, sokong, dan rumah tangga tu dia jadi macam panjang kan. Sebab lelaki yang akan nak lepaskan ke tak ke dia yang
So kalau dia tak lepaskan dalam rumah tangga tu yang kau tak ada tanggungjawab, susah lah. Betul, sebab kita kahwin bukan saya dua lah. Ya. Yes. Sebab kita nak hidup bersama dengan Nak dia hidup tu sampai panjang. kahwin juga. So memang kena memilih. Yeah. So that's time tu bukanlah Betul. I macam perempuan no. Dia tak. just job antara betul. kami berdua. So kat situ adalah kita di fasa memilih. Ya, betul. Jadi ini semua tip, yang kita lelaki pula jangan terlampau macam aku nak perempuan tu, aku mesti rasa perempuan tu tak senang pada awal-awal permulaan. Jangan kongkong. Sebab kata orang putih, if you love somebody, let them free. Right. Itu maksud kita sayang dia, bagi dia kebebasan apa semua. Itu taktikal. Jadi bila dia dah nampak aku gentle macam tu, lahirnya hati dia makin lama makin kita saling kenal mengenal. Dan sampai dia cakap this is the right choice. Tengok, kalau tidak, kalau tanpa usaha takkanlah berjodoh. Ayat klise dia dah jodoh lah. Tapi bila kita berkenalan tu, fasa seterusnya tu adalah fasa untuk membina. Ya, aku dah ada kejaya, tapi selepas itu kau pun tahu kan, aku diberi pilihan sama ada nak teruskan kejaya ataupun dalam industri komedi. Dan dia ni terus terang aku cakap, isteri aku ni ada sewaktu aku masuk dalam industri komedi dan dapat berjaya uji bakat tu dengan dia lah dekat kedai makan waktu tu. Astro call cakap anda berjaya ke ni apa semua, dan sebelum kau jadi artis. Dan keputusan untuk berkumpulan dalam Raja Lawak dengan dia juga. Bermakna Ana ni daripada awal sebelum kau jadi artis baru dia dah bersama dengan kau. Ini adalah momen yang sampai sekarang ialah bila kita ada masa terluang berbual-bual, kita akan cerita pasal benda-benda yang lepas. Yang you ingat tak masa first time dapat Raja Lawak you ada bersama. Lepas tu yang you ingat tak masa nak apa ni dalam mencari idea dalam Raja Lawak you ada kan. Dalam Maharaja Lawak tu bukannya satu perkara yang mudah. Mula-mula dia tak faham. Masa awal orang kampung tak faham Raja Lawak tu apa. Tak ada tahu. Bukan. Maksudnya di fasa Maharaja Lawak. Sebab waktu tu tekanan dalam pertandingan sangat tinggi. Betul. Kan kau kena mencari idea, kau kena perah idea. Kadang-kadang aku tak bercakap dengan dia. Tak bercakap. Masa tu dah fikir dah, alamak pilihan salah ni. Patut pilih Mamat tu. Pasal awal-awal ni nak faham. Tak, ni fasa lah. Fasa proses tu kan. Bila kita dah majawak, aku tak bercakap dengan dia, tak ni apa semua. Tapi yang bagus dia belajar. Maksudnya bila masuk lagi Maharaja Lawak, dia dah tahu. Ini aku tak boleh kacau dia bab ni. Kadang-kadang kita bagi idea, aku cakap, yang ni idea minggu ni nak buat macam ni. Aku terus kepada dia jujur babe. Dia cakap tak kelakar. Lepas tu tak, masalahnya tak kelakar, kena marah. Lepas tu cakap, alamak kena marah. Itu macam mana aku nak kena tipu ke? Nak kena ketahu, masalah tak kelakar. Yelah, jujur. Lepas tu dia cakap I penat tau cakap idea ni. Anak kena pernah ada satu kena. Pernah. Yelah, aku faham sebab kau dah cari berhari-hari. Kita faham tapi memang tak kelakar. So you nak macam mana? Betul juga, sebab dia jujur, kau tanya dia. Tanya Ana. Tapi mana komen yang jujur lah. Ya, sebab kita kau tahulah pressure bila dia kata tak kelakar. Habis kau tukar? Tukar. Tapi tambah top up banyak idea aku kau tahu dapat kat mana? Kat mana? Dapat mana? Dekat bilik air. Ya. Selalunya dia akan pergi bilik air. Dia lama keluar je bilik air. Yang I dah dapat. Ya. Dekat bilik air. Ya, betul. Macam masa tu aku pun tahu. Kalau cari air, sebab kita pernah buat sketsa pendek masa sebelum ni, yang awal dulu. Kita dah minum tau. Masa tu kita nak ingat kita nak shoot video pendek. Masa tu tak kat mana kita nak masuk masa tu nak buat cerita. Dia pergi toilet, keluar jom. Dah dapat Jom kita pergi shoot. Aku cakap biar betul Rol. Bila kau nak anak cakap ada masuk bilik dapat edit, memang ni betul. Aku sokong. Dia dalam bilik air. Itu bila dapat idea terus kepada rumah aku bagi pendapat apa semua. Kadang kalau macam ada masalah kewangan pun suruh dia masuk bilik air, dia fikir macam nak cari duit. Tolong ibarat bilik tu boleh proses idea. Bilik air tu bilik air kita ada aircon kan? Siap ada aircon. Sebab nak bagi stress. Siap ada Xbox pun siap. Bagi stress. Ada kursi gawa. Sebab nampak dia lebih ada function ni dalam bilik air tu. Otak dia ada function sikit kat bilik air. Sebab tu lain pada lain. Jadi itu apa ni? Itulah menjawab pada soalan macam mana kita berkenalan tadi. Jauh tadi dah sampai ke Maharaja Lawak. Okey, baik. Tapi itu jawapannya lah. Okey ada lagi satu cerita masa kita berkawan. The first time Syarul nak ajak keluar berjumpa tu. Okey.
actually waktu tu Ana keluar dengan dia first time, Ana bawa pisau jilid. Serius lah? Buat pisau? Ya. Sebab masa tu dia ajak pergi keluar makan. Tapi Ana ajak pergi jumpa kat restoran Heidi. Ingat tak? Oh, Heidi jalan kota. Jalan situ. So kat tempat-tempat yang public lah. Ya, okay. Tapi dia ajak dinner dekat Prime City. Weh, lain. Macam lain lah. Dinner because that time dekat Keluang, kita hotel yang mewah adalah Prime City. Prime City, ya. So lepas tu saya adalah bukan orang senang. Lepas tu rasa macam, oh Prime City. Mahal ni kan. Betul. Prime City tu. So jadi macam cakap dia, tak payahlah kita makan dekat Heidi yang biasa-biasa lah kan. Tak apalah, nak kat Prime City juga. Oh, okay. Mamat ni kan first time nak jumpa kan. Lepas tu okey lah, dah deal. Lepas tu dia jemput naik kereta Honda Accord. Alamak, Honda. Masa tu Honda mewah. Budak-budak H. Kaya. Okay, kaya. Wow. Okay. Orang tak seberapa nampak kita H. Wow. Lain. Okay. Okay, lepas tu bila dah parking sampai naik lift. Okay. Dia bertemu dengan kawan dia. Lepas tu kita macam mesti narkotik. Ya. Okay. Risau ni. Lain macam. Lain macam lah kan. Ya. Lepas tu naik tingkat 6. Okay. Kafe kan. Ada kafe. Yelah. Rupanya dia buat candlelight dinner dekat tepi swimming pool tu. First time. Makna special lah. Surprise. Okay. Tapi that's time. Lepas tu dah order apa semua. Kita pun tak tahu. Kita tak pernah pergi sana. Sebab saya mahal lah. Kat Kelang kan Prime City mahal lah. Memang paling A lah Prime City tu. Betul. Jadi dia yang orderkan. Kita tak tahu nak order apa. Ada yang orderkan apa semua. Lepas tu Ana bangun pergi tandas. Balik dah tak minum air tu. Apa pasal? Sebab mak selalu pesan macam kalau jumpa orang nanti masukkan apa-apa. Ana takut. Takut dia apa-apa kan lah. Sebab Ana pergi toilet. Sebab dia first date. Betul lah first date. Kalau dah jumpa 3 kali tak pernah. Lepas tu kita ajak dia pergi kat Heidi. Dia tak nak. So kita macam fikir macam sebab mak besar macam jadi perempuan kena jaga-jaga nanti apa semua macam tu kan. So kita Ana bawa pisau jilid tu. Sebab aku tunjukkan effort. Aku nak tunjukkan effort yang okay. Aku adalah lelaki yang romantik. Itu romantik. Okay. Satu lagi dia tak berkisah, tak kisah. Untuk engkau aku sanggup. Aku sanggup. Okay. Kan aku tak ada masalah. Sebab tu aku setting malam tu candlelight dinner kat tepi swimming pool. Memang special kejutan dia Rol. So aku bawa dia. Aku tak tahu pula dia bawa pisau jilid. Dia risau. Ya. Sebab aku tak kenal. Sebab aku ajak dia pergi lepak kedai biasa. Dia tak nak. Kan? Ya. Dah pelik kat suara macam pelik lah. Lepas tu Prime City kan mahal lah apa semua kan. Lepas tu aku tak pernah pergi Prime City. Ya. Hotel. Lepas tu bila tengah ni yang best tu bila kita tengah apa ni bercakap-cakap dekat meja tu ada lilin. Atas dekat Prime City kan akan sejuk kan. Ada kolam renang dekat kolam renang. Apa semua. Lepas tu dia pun dia tak tahu makan situ. Tiba-tiba kan dia macam sejuk. Aku pun buka aku punya sweater. Ya. Serius lah? Pakai sweater kan. Memang kau betul-betul bagaikan siang. Tapi aku tak rasa begitu macam tak ada rasa macam bila sweet kan macam. Tapi nampak tak rasa sweet. Taklah dia macam apa hasil mamak ni macam tu. Apa siap. Dia betul-betul prihatin Nona. Nak try punya. Tapi yalah bila Ana dalam pergi toilet mana balik lepas tu air Ana tak minum. Tak. Habis masa tu kau tak pelik macam tak minum ke? Tak adalah sebab aku rasa value perbualan tu lagi mahal daripada nak fikirkan pasal dia nak minum ke tak nak. Tapi actually aku lebih suka dating dekat kedai makan sebab nasi goreng kampung lagi sedap daripada lancau apa semua tu. Because first time aku hampir nak tanya dia tahu apa ni? Daging apa ni? Kau bawa aku pergi 7-Eleven aku dah suka. Jadi aku hampir nak tanya tau. Orang kampung. Faham nak orang kampung. Aku tengok ada makan. Alamak, daging ada lagi kat tulang tu ni kalau sayang, aku kat rumah takkan aku nak cakap bungkus. Balik aku nak kokak benda tu. Memang kita gonggong tu kan. Kau bawa nasi goreng aku makan habis. Makan habis. Gitu. Yelah nak pakai pisau. Kan tak biasa takut ada kan. daging ada sepihan dekat situ. Itu kau dapat kokak kan sedap kat rumah. Tapi aku nampak lah Ro. Kau punya kesungguhan tu nampak. Memang kau nak A. Ini memang kau nak A nak beri yang yalah first nak bagi kan. Lepas tu aku pula baca-baca apa ni diorang kata perempuan sukakan
satu kejutan. Kejutan. Kan? Aku banyak kejutan aku buat. Sampai sekarang aku buat kejutan. Ada buat kejutan nanti. Ada kejutan. Oh, Sampai sekarang ada kejutan. Kadang-kadang tu macam kat rumah tu kan, aku panggil Syarul, diam-diam dah keluar. Aku terkejut tadi ada dah keluar. Terkejut. Jadi perempuan suka kejutan. Okey, rasa rumah tangga bagi kejutan. Alah, kejutan. Sampai sekarang aku terkejut. Memang sampai sekarang memang ada kejutan je. Tak habis-habis. Tak habis-habis. Paling kejutan yang paling murah kita nak buat, dia keluar bilik air. Nak juga. Dia ada kejutan. Itu paling murah kita boleh buat. Hari-hari. Aduh. Betul lah. Itu nampak kau ni memang gila-gila lah. Daripada podcast semua orang tahu lah. Memang Ana dengan Syarul ni, yalah, pada pandangan orang luar, Syarul ni adalah tu penghibur, yang orang kelakar, Maharaja Omega. Diorang sebelum ni diorang tak nampak Ana tu. Ana sebab memang di belakang tabir je. Dan tu lah Cak, bila ada podcast yang sebelum ni, memang orang nak tengok Ana. Diorang Cak, Ana ni pun gila, kepala sama dengan Syarul. Sebelum ni diorang tak nampak Ana, tapi the best lah ni podcast. Okay, aku akan bacakan soalan yang kedua. Kalau nak cerita pertemuan tu sampai berjam. Orang pun macam bosan lah. Orang tak akan bosan, tapi lama. Jadi kita tunggu episod yang seterusnya. Dan dia ada pela R. R tu Jadi tak tahu je. Tak perasan. Cuba soalan dia. Kalau R apa? Cuba R. R. Cuba lagu Hari Raya. Sebab tu I tak suka nyanyi lagu raya. Dia tak suka nyanyi lagu raya. Raya. Sebab terlalu banyak R di dalam Hari Raya. Okey, cuba nyanyi satu lagu raya. Selamat Hari Raya. Oh, dia ada. Hari untuk kita bersukaria. Dia ada R macam saleh sikit. Tapi itu yang aku suka. Tapi antara banyak-banyak lagu yang dia perfect nyanyi. Lagu apa? Dom yang ger. Okey, Dom yang ger. Okey.